kita ni kalau masuk ke dalam Quran, jangan duk bawa ideologi. Jangan duk bawa fahaman tertentu. Masuk macam buta huruf, kosong. Jangan ada sebarang prejudgment. Dan bila Dr. Salah hurai karya beliau yang itu, bukan yang ni, memang saya teringat cerita ni. Sebab kita boleh jadi Musa bila masuk ke dalam Al-Quran. Kita sudah ada expectation. Saya boleh sabarlah. Jangan kata saya tak sabarlah. At the end of the day, tak sabar pun. Okay, simple je soalan ni. Khadir masih hidup tak? Wallahualam. Oh, jawapan selamat ya. Wallahualam. Betul, itulah adab kita yang diajar oleh surah Al-Kahfi pun, wallahualam. Itu jawapan yang terbaik. Tapi lepas wallahualam, rasanya hidup belaka meninggal lah. Wallahualam. Itulah jawapan boleh saya makna. Sebab kadang-kadang ini yang menarik ni. Dr. Salah mengeluarkan 8 poin. Ar-rajih mautul qadri. Mautul qadar qabla al-bi'thah. Bermaksud beliau nak membimbing kita untuk menjawab isu dengan Al-Quran. Poin dia bukanlah 8 tu. Kita boleh baca lah. Tapi apa yang mahal daripada karya Dr. Salah adalah apa-apa isu, tolong jangan bincang dulu menerusi sumber lain. Pergi pada Quran. Bagaimanakah Al-Quran saling memberikan penjelasan? Nombor 1, saya sebut 3 je lah. Allah bukan tak sebut. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Nabi-Nabi pula tu. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Allah tak jadikan manusia sebelum engkau, wahai Nabi. Sebelum engkau, wahai Nabi, maknanya Nabi-Nabi ya. Sebelum engkau, wahai Nabi SAW, yang bersifat khuldi, diberikan tempoh masa lama kekal. Tak ada. Mereka seperti manusia akan dimamah usia dan meninggal dunia. Maka tidak ada hadis yang sahih mengecualikan Khadir dalam hukum umum ayat 34 surah Al-Anbiya. 2, surah Ali Imran ayat 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, sampailah kepada ayat la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Mana-mana nabi akan mengambil perjanjian untuk beriman dengan Nabi SAW dan membantu Nabi SAW. Mana Nabi Khadir kalau masih hidup? Mengapa tidak menunaikan janji yang dirakamkan di dalam Al-Quran? Adakah Khadir mendapat pengecualian untuk tidak menunaikan janji yang direkodkan di dalam Al-Quran? Ini jelas menunjukkan jika beliau tidak hadir kepada Nabi semasa Nabi SAW hidup 23 tahun, ini menunjukkan dia sudah tiada. Bagaimana dia sudah tiada, nak datang kepada yang baru ada. Nampak sangat di situ beliau sudah meninggal dunia. Ini poin Dr. Salah. Kemudian, tidak ada yang ketiga. Tidak ada riwayat sahih sama ada Isra' Mi'raj ataupun apa-apa peristiwa sepanjang Nabi di dalam perjuangannya yang diceritakan baginda solat dan di belakangnya adalah Khadir. Tidak pernah ada sebarang riwayat yang thabit. Bukan hanya solat, ghazawat, perang-perang pun tidak pernah muncul. Tempat terbaik untuk Khadir muncul adalah Perang Badar. Kerana Rasulullah SAW telah memohon kemenangan dengan ada orang-orang hebat yang menyebabkan mustajab. Abu Bakar, Umar, Jibril. Lepas tu mana Khadirnya? Jadi ini antara hujah yang menyebabkan janganlah diagungkan sangat. Bulan Ramadan ni dia ada kecenderungan. Lailatul Qadar ni tandanya adalah bila kau rasa macam ada orang duk tengok. Dan orang tu hati-hati. Dia sekejap ada, sekejap tak ada. Kau tengok tak ada, tapi sebenarnya dia ada. Katanya tu Khadir. Kat sini tak tahulah, tapi dekat tempat tertentu di negara kat luar memang betul-betul mengangkat tokoh ni sangat-sangat. Macam kita bincang awal tadi lah yang bab Nabi Musa dengan Baqarah dengan Bani Israel.